kembali ke bahagian kedua episod Inclusivity bersama dengan ikon OKU UTM iaitu Dr. Ruzimi Mohamad. Tadi kita ada bincang pasal di IKEA, di Topen, betapa bagusnya accessibility, especially tandas mereka. Tapi kita tinggalkan itu seketika, kita cakap kita di universiti dan tempat kita bekerja, belajar dan tinggal ini. Kalau ada satu mesej yang nak diberi kepada community UTM as a whole, dari top management sampailah ke pekerja bawahan ni, tentang orang kelainan upaya ni, apa dia mesej yang satu mesej yang boleh membawa dan membuat perubahan di universiti kita ni? Okay, so terima kasih pada Tuan Cik Din. Okay, firstly sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya mohon maaf, izinkan saya perbetulkan sedikit. OKU orang kurang upaya, bukan orang kelainan upaya. Oh, kurang upaya. Orang kurang upaya. Walaupun ada penggunaan yang lebih lunak dikatakan dari segi bahasa, orang kelainan upaya, orang kuat upaya, tetapi kita orang OKU ni dia tak suka. Yang official ni apa? Official ni orang kurang upaya. Itu yang adalah ni atanya. Orang media lah yang mainkan. Sama media ataupun YB nak tunjuk dia prihatin apa semua. Tetapi the official term adalah orang kurang upaya. Okay. Itulah yang ada dalam akta. So sekiranya kita nak ubah kepada orang kelainan upaya, orang kuat upaya, orang kuat usaha, ubah akta dulu. Okay, baik. Okay. So but it's okay, tak ada masalah. Kita dengan cerita pasal panjang kan? Tak ada masalah. Okay. So kalau ditanya pada saya apa satu mesej yang saya boleh sampaikan adalah, please jangan malu, jangan segan untuk berkawan dengan kita orang. Berapa ramai komuniti orang kurang upaya OKU di universiti kita ni, kalau ada figure lah? Okay, kalau zaman yang sekarang ni saya kurang pastilah. Tapi kalau pada zaman saya belajar di UTM dulu sebelum ni, dalam sekitar 12 tapi 12 orang. Dalam 12 orang. Tapi saya ingat sekarang pengambilan semakin banyak. And then saya maklumkan dalam 2-3 tahun lepas kita dah sampai 20 something. Tadi point dia, jangan malu untuk berkawan dengan orang. Betul. Kalau boleh saya bagi sedikit perspektif saya sendirilah. Mungkin bukan masalah dia ni dipandang rendah ke apa, tapi takut kalau aku kawan dia ni, aku ada tanggungjawab untuk menjaga dia. Mungkin itu. Adakah itu salah perception itu? Nak kata orang takut berkawan sebab takut kena jaga, takut kena bantu. Tidak juga. Sebab kita pun boleh ada sometimes banyak yang kita boleh buat berdikari sendiri. Tak perlu bantuan pun. Maksud berkawan ni maksudnya kalau jumpa di mana-mana tempat, jumpa OKU, bagi salam, shake hand, itu saja. Macam orang biasa. Saya tak minta duit pun. Kenapa takut nak dekat dengan saya? Nampak je. Baik lah kan. Orang yang minta duit, orang yang berada di tepi jalan dengan tongnya, dengan tailnya, itu orang minta duit. Kan, tapi ramai je saya lihat orang normal. Orang yang bukan OKU betul. Ada dia betul. Je. So kenapa perlu takut untuk datang jumpa say hi, say hand? Dari mana datang stigma ini? Saya kira daripada zaman dulu-dulu lah. Zaman dulu-dulu, even zaman saya awal-awal kelahiran dulu pun ada je mulut-mulut cakap-cakap orang kampung yang kurang berpendidikan, kata mesti ada kau buat something sampai anak macam ni. Jadi persepsi masyarakat zaman dulu-dulu dia menganggap kalau cacat je mesti ada buat something salah. Dulu termnya cacat kan? Ya betul, dulu termnya cacat. Kalau cacat je mesti ada buat salah ni. Itu yang kita mesti. Saya malas nak cakap pasal agama. Agama malas. Tapi scientifically inilah condition. Kan? Kelahiran tu berlaku ada macam condition genetik, whatever what not, ada condition. Suatu pregnancy dan sebagainya tu kan. Jangan mulakan sampai cakap dari ustaz kan? Kan? Jadi itu stigma dia. Dan kalau di universiti jumpa macam layan macam orang biasa. Layan macam orang biasa. Boleh ke saya membuat satu statement yang mengatakan bahawa ini ialah sebab kita cakap pasal inclusivity. Personally saya rasa inclusivity tu macam sedikit off. Bukan saya nak kata salah, tapi sedikit off. Inclusivity means ni kami, ni Ruzimi, masuk Ruzimi. Yang ni orang ni, masuk. Kami includekan anda. Ataupun sebenarnya
kita memang dah hidup sekali ni, hiduplah sekali. Ada orang perlukan ini, ada orang perlukan itu. Kita ada resources, kita buat je. Adakah pandangan saya ini betul atau tersasar? Saya kira pandangan tuan quite betul. Cuma disebabkan daripada zaman dulu kita dah agak tak asing. Kalau OKU je mesti tak pergi sekolah, mesti mak ayah tak hantar pergi sekolah, duduk rumah je. Mungkin malu, mungkin orang kampung cakap something yang tak elok. Jadi dah ada daripada zaman dulu very of perspective mengatakan OKU ni hanyalah orang kata malang lah bagi family tu. So ada persepsi yang macam tu menjadikan kita OKU macam tak asing. Even kalau pergi sekolah pun, saya pergi sekolah kebangsaan biasa, sekolah rendah SRK, saya bercampur dengan orang normal. Tetapi di sekolah saya tidak ada yang OKU. Saya bercampur dengan orang normal, tetapi kita ada sekolah pendidikan khas yang asing daripada orang normal. Kenapa asing? Sebab ada keperluan tertentu. Yang tidak diperlukan oleh orang normal. So that's why asing. Jadi inclusivity itu, kalau kita kata as a terangkuman untuk semua, yes, itu betul. Cuma adalah lebih baik kita tidak membeza-bezakan antara satu sama lain. Pengalaman sendiri, sekolah dulu, pengalaman family, boleh share? Challenges, of course banyak cabaran, tapi macam mana menyesuaikan diri melalui peringkat sekolah rendah yang saya rasa sangat suka itu. Saya rasa lagi suka sekolah rendah daripada universiti untuk tulis ni. Okey. So, alhamdulillah lah, saya ni dilahirkan dalam sebuah keluarga yang saya kira mak ayah saya sangat mementingkan pendidikan. Okey, dia hantar saya ke sekolah SRK biasa, sekolah harian biasa, bukan sekolah pendidikan khas. Sebab arwah ayah saya dulu dia kata, saya ada tangan, saya ada otak, so boleh menulis, boleh fikir dah. So dia hantar saya sekolah kebangsaan biasa, bukan sekolah pendidikan khas. Tapi masa tu ada option untuk ke pendidikan khas? Ada option. Ini conscious decision dia, memang dia decide itu. Yes, arwah ayah yang decide begitu. So saya dihantar sekolah rendah biasa lah, Sakit Tengku Indah Petra di Kota Baru. Dan saya banyak bercampur dengan orang normal. Andai kata saya fikir kalau zaman dulu saya dihantar ke sekolah pendidikan khas, mungkin pemikiran saya banyak kepada OKU je lah. Saya tak memahami circle saya tu, saya tak memahami orang normal. Saya hanya fikir nak mesti ada keperluan untuk OKU, mesti ada buat ini, mesti ni. Tapi bila saya bercampur dengan orang normal, saya faham, kenapa orang normal tak buat? Sebab dia tak faham. Kenapa orang normal tak buat? Sebab dia tak tahu. So menjadi satu tanggungjawab sosial lah untuk kita orang macam saya memberi kesedaran kepada orang normal. That's why satu message yang saya cakap tadi, datang berkawan dengan kami, jangan malu, jangan takut. Ya, betul. Bila you datang berkawan, jumpa kenal, boleh sembang nama apa semua, you akan lebih memahami diri saya, you akan memahami lebih berkaitan dengan apa yang saya perlukan, apa yang saya boleh buat. Betul. So datang berkawan bukan sebab saya nak minta duit, no. Bukan saya nak minta bantuan, no. Mungkin ada sedikit-sedikit itu ada, saya tak nafikan lah tetapi actually bila kita berkawan, kita akan automatik lebih kenal dia. So bila lebih kenal, persepsi kita terhadap OKU itu akan berubah. Kalau dulu kita ingat OKU ni as a third class citizen, contohnya lah. Tapi bila kalau kenal saya minta maaf banyak, saya ada PhD, saya ada doktor, kalau saya bekerja, insyaAllah saya jadi pensyarah, kan. So pensyarah levelnya tinggi di pandangan masyarakat. So dari segi situ you dah dapat pandangan bahawa tak semua OKU ni third class citizen, ada yang high class, ada yang first class. So bila you dah berkawan dengan orang OKU yang first class, you akan treat dia as a first class. Even kalau dia tak ada PhD pun, even tak ada PhD, tak perlu pun nak merendah pun, tak perlu pun. Family pernah ke ada masa-masa tertentu, saya pasti arwah ayah sempat melihat kejayaan di universiti, pernah. Ya, so pernah. Pasti bangga dan sebagainya. Saya pasti ada pernah bukan berbincang, ada conversation, ada
berbicara tentang macam mana ayah boleh fikir macam ni dulu, apa ayah punya feeling dapat anak dia dan apa vision dia. Ada pernah fikir, pernah berbicara begitu? Arwah ayah saya ni sifat dia tak baik cakap dengan anak. Ni old school punya ayah. Old school punya ayah. Even kita pun takut nak bercakap dengan dia. Okay. Betul. Zaman saya dulu nak minta duit, minta melalui mak. Mak akan minta dengan ayah. Ayah akan bagi pada mak bagi pada saya. Macam tu. Orang zaman dulu. Ya, betul. Jadi kita tak adalah orang kata perbincangan dari hati ke hati. Tapi apa yang saya lihat, dia adalah somebody yang walaupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, orang kampung, awal saya dia faham the most important thing adalah education. Dia tak boleh bagi duit yang banyak, harta juta-juta pun tidak, tetapi dia provide setiap anak-anak dia dengan pendidikan yang sebaik yang dia boleh bagi. Tapi itu yang saya kagum sebenarnya. Yalah, doktor kata arwah ayah tak berpendidikan tinggi, tapi decision dia itu ialah macam betul. Orang yang ada education. Decision. Yes. Dia aware yang benda ini begini boleh diperbaiki, begini, inilah vision dia. Ada tangan boleh tulis, kepala kau boleh fikir, kau pergi begini. Yes. Itu mahal tu. Ya, betul. Itu mahal tu bagi saya. Cumanya ialah macam mana mentality ini, dan saya fikir di kampung dia tu macam manalah dia boleh ada mentality ini, dan macam mana mentality ini boleh disampaikan pada orang-orang lain tu. Kalau ada lah buah fikiran tentang itu, macam mana? Itulah. Dalam kampung saya tu, saya seorang je lah yang macam ni. Bagaimana dia dapat ilham ke, bagaimana dia punya pemikiran lebih advance sikit daripada orang lain, itu saya pun tak berapa pastilah. Cuma apa yang saya pasti, banyak tindakan-tindakan dia yang ke arah menitik beratkan kepada pendidikan. So dia nak make sure semua anak-anak dia berjaya ataupun tidak, dia dah usahakan yang terbaik untuk provide the best education yang dia boleh bagi. So sekarang ni kalau balik kampung macam mana? Ada tak perasaan macam, I've made it, orang kampung lihatlah aku. Kan dulu kau kata aku ada tak? Bukanlah berbangga macam I've shown you. Ada tak ekspresi tu? Ataupun orang kampung memang supportive daripada awal? Orang kampung kebanyakannya okey, tak ada masalah. Sebab dia pun kenal kita dari kecil lagi. So bila kita masuk universiti awal-awal diploma dulu, itu pun dah rasa something yang perubahan. Zaman sekolah tak nampak sangat kan. Zaman masuk universiti buat diploma di KL pun, orang kampung dah mula memandang something, mula memandang tinggi. Saya fikir mesti diorang cakap ke anak-anak diorang, ya betul. Tengok Rozimi ya betul. Itu memang gini, banyak. kaki ada dua gini, malas. Saya fikir mesti ada. Itu memang banyak. Yes. Sorry lah, saya off track sikit. Dia semangat pula tiba-tiba gini kan. Saya minta dua nasihat lah. Satu nasihat Dr. Rizmi kepada masyarakat, especially kepada generasi muda, dan satu lagi kepada golongan OKU juga. Nasihat Dr. Rizmi kepada dua komuniti ini dimulakan dengan nasihat kepada masyarakat am, terutama generasi muda, tentang perbicaraan kita tentang inclusivity ni tadi. Okay, so kalau ada satu-satunya nasihat yang saya boleh sharekan kepada masyarakat orang muda zaman sekarang, orang kata Gen Z sekarang Gen Z. Ni kita juga sama macam you. Ada hati dan ada perasaan, kan. Kita pun nak something yang kita perlu. Kita tak adalah kata naklah yang seperti raja, naklah yang istimewa sangat. Tidak. Cukup dengan you kenal kita, you faham kita, dan kita ada keperluan yang memang kita perlu. Bukan nak mengada-ngada, bukan nak melebih-lebih. As long as you faham itu, ya you boleh bantu kita sampai ke tahap kita dapat apa yang kita perlu, then that's enough. Kita tak minta macam-macam. Cukup sekadar untuk kita hidup bersama. Kita boleh hidup bersama, boleh bergembira bersama, boleh bersembang bersama, boleh belajar bersama, boleh bekerja bersama, then that's enough. Okay, kemudian jika fokus kepada OKU itu sendiri, please develop you punya jati diri, develop you punya self esteem. Sebab in the end, orang sekeliling you lama-lama akan pergi. Ada yang pergi dari segi menjaga diri, dan ada juga yang pergi secara habis hayat.
habis nyawa, dah tak berada bersama dengan kita lah, especially mak ayah lah. Kalau kita ada mak ayah confirm yang insyaAllah akan jaga. Tapi after mak ayah tak ada, macam mana? Adik-beradik belum tentu. Adik-beradik belum tentu. Terus saya cakap, adik-beradik belum tentu. Dia bantu, Alhamdulillah. Tak bantu, tak boleh cakap apa. So OKU itu sendiri mesti ada satu self-esteem untuk menjadikan diri mereka, kalau boleh campur dengan masyarakat. Dan nak campur dengan masyarakat itu something yang you kena struggle sikit. You kena belajar betul-betul. Unless you memang lahir dari keluarga yang kaya, itulah cerita lah. Tapi you kena belajar something, dapatkan tahap pendidikan yang lebih baik supaya you boleh masuk dalam masyarakat. Sebab interesting bila Dr. Rizmi mention kena jati diri, self-esteem. Orang yang biasa normal ni pun kadang-kala ada menghadapi masalah self-esteem, jati diri. Dari mana Dr. Rizmi punya experience, daripada Dr. Rizmi punya experience, pengalaman sendiri, macam mana dapat membina self-esteem tu? Mana datangnya benda tu? Yes, satu soalan yang sangat baiklah saya kira, bagaimana saya dapat self-esteem. Actually, sebab saya fikir bahawasanya one day saya akan ke seorang juga. Mak ayah akan pergi, adik-beradik pun akan pergi. So siapa yang akan bersama dengan saya? Siapa yang masih lagi akan, orang kata, menyuap makanan pada saya? No, nobody. Saya tak boleh harapkan orang lain. Saya kena independent pada apa yang saya ada. So bila kita fikir macam tu, barulah kita akan rasa, oh, I need to do something. I need to, orang kata, berusaha. Saya tak boleh mengharapkan orang sentiasa bagi ikan setiap hari pada kita. No. Bila you ada mindset you mesti buat sesuatu, barulah you akan ada rasa untuk buat. Selagi mana tak ada rasa begitu, tunggu. You rasa selesa dengan keadaan you selesa dengan comfort zone you, orang bagi, orang suruh apa semua, sampai bila-bila you takkan ada motivation, tak ada self-esteem. Okay, baik. Saya sangat teruja dengan episod ini. Dan kalau bagi 2 jam pun tak boleh. Malangnya saya rasa kita patut berhenti seketika pada saat ini. InsyaAllah ada rezeki kita adakan session lagi Dr. Rizmi, kita cakap dengan benda yang tak semestinya cakap pasal OKU, kita cakap pasal benda lain juga, betul, kan. Ada perkenaan dengan mungkin bidang expertise. Boleh share sikit expertise apa? Okay. Bidang saya computer science. And then right now saya buat business berkaitan IT, mobile apps development, augmented reality, dan juga part time saya sekarang buat as a trainer AI. Oh, okay. Benda-benda sekarang lah. Ya, benda sekarang lah. Yes, okay. AI. Kita berhenti seketika, bukan seketika lah itu episode ini, kita tamatkan episode ini. Bersama dengan Dr. Rizmi kita pada hari ini. Yes. Dr. Rizmi Mohamad, ikon OKU UTM, orang kurang upaya. Tak perlulah nak beautify the word, tak perlu nak tu. Akta kata orang kurang upaya, orang kurang upaya. Yes. Terima kasih kerana mengikuti podcast In Conversation bersama Din Syam, where big ideas meet simple talk. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.